apa pun saya ingin mengucapkan tahniah lah kepada YB kerana YB telah menang kerusi ya dekat pilihan raya Punah Jaya. Betul ke YB? Bukan Punah Jaya, Punah Jaya. Punah Jaya. Punah Jaya. Yeah. Yang dekat Bukit Renung YB menang juga ke? Mungkin insyaAllah. InsyaAllah. Bila saya tengok perwatakan YB ataupun penampilan YB ni kan, YB bersongkok, berkacamata, berkot, saya teringat dengan seorang ustaz tu. Ustaz yang pernah dia muncul dekat media sosial yang dia buat statement, ustaz ni dulu saya yang nak masuk Minang ustaz ni 19 wanita yang nak masuk Minang ustaz. Tapi yang ustaz jumpa dekat Mekah ni, masya-Allah, ustaz tak mampu untuk menolaknya. Saya ada dengar hura-hura yang YB akan berkahwin tak lama lagi. YB akan berkahwin dengan seorang penyanyi dan pelakon. Betul ke YB? Saya setujulah. Saya akan kahwin seorang artis tu. InsyaAllah. Berapa umur bakal isteri YB tu? 6 tahun. 6 tahun. Kombat ni mungkin orang tak dapat sumbangan, tak dapat duit, tidak dapat apa-apa. Untuk kemasa banjir dekat di Kombat, dia pusat PJ dekat Sangor enggak lah. Kita akan bagi sumbangan beras, susu, gula. Okey. Kita akan bagi duit lah, duit sumbangan untuk orang-orang mangsa banjir ni lah. Masya-Allah. Kita dah tengok internet, laptop, Facebook, kita dah tengok lah. Apa yang kita nak buat YB dengan bangsa-bangsa datang tanpa izin ni? Nak minta izin, tak ada izin. Jadi kita tak boleh minta izin pada orang tak ada Islam. Orang tak ada Islam lah. Bangsa-bangsa agama, bangsa benda untuk Bangladesh, orang Arab membahasa pergi dia ni. Itu. Okey YB. Borak sampai pecah.